Dia cuma dia dapat lagu tu, dia perlu belajar aje. Which yang ini yang dia tak buat kebanyakan minggu yang sebelum-sebelum, lagu dia orang pernah nyanyi. So belajar dia cuma 1-2 jam. Mungkin 1 hari untuk rehearsal Tapi bila dia dapat lagu Nelson Doma ni, dia perlu belajar 7 hari. Dia boleh buat, bukan tak boleh buat. Cuma amount working tu 7 hari yang diorang tu kena buat. Kerja keras lah. Same goes to Iskandar, same goes to semua orang. Diorang tak pernah dapat genre tu. 7 watt, okay? Macam saya kata tu, 7 minggu tu dengan genre diorang tu is agak letih sikit benda yang sama. So bila dapat minggu ni adalah minggu buang stres, have fun, at the same time belajar karakter untuk lagu-lagu yang diberi, supaya selepas minggu ni adalah sangat sengit yang kamu perlu merebut tempat. Minggu makin kurang, penyanyi perlu disingkirkan, lagi kurang penyanyi untuk mendapat tempat pada semi, quarter, semi and final. So supaya diorang tahu karakter lagu, bukan pilih aja lagu naik atas menyanyi. We don't want that. Maksudnya pemberian lagu tu memang adil kepada semua, tak ada timbul isu kata dia ni mencabar ke, dia ni tak ke. Memang untuk tengok pada kredibiliti masing-masing, maksudnya pada kemampuan masing-masing jugalah kan. Memang mampu. Dan macam saya kata, mereka perlu bekerja 7 hari belajar. Daripada lagu-lagu yang sebelum-sebelum ni mungkin 1 hari. So ini 7 hari. So bila 7 hari you tengok, you dengarlah vibe minggu ni. Sangat berbeza. Dia orang kena buat betul-betul, tak ada sampai lewa, Hari minggu lepas pun bila dapat lagu semua pun terkujat muka, That is supposed to be. Saya lagi suka kalau ada tahun depan ke, ada tahun lagi 2 minggu ke apa ni, kita orang yang pilih lagu. Baru tahu kita orang yang pilih lagu. Tapi bila pilih lagu tu bukan bermaksud lagu tu diorang tak boleh bawa. Ikut resmi. Yang ada tu dapat macam contoh, dapat lagu makan tak mau nyanyi macam lagu makan. Dia tak faham. Bila dia ubah muzik, lagi beban pada dia. So bila lagu tu kelakar, buat muzik tak kelakar, dengan macam kisah ada kasidah bagai, kat mana kelakar dia? So kelakar tu supaya ubah mindset tu, belajar, adalah lagu yang aku perlu belajar, yang aku tak pernah masuk ceruk tu. So bila dia dapat benda-benda yang macam ni, dan lagu lain-lain tu, diorang lagi sedar hasil seni yang berlainan.